Ketika Ismet Ulam Raja menghembuskan nafas terakhir, hanya Abdul Wahab sahaja yang meraung kesedihan di rumah pusaka. Maka drama air mata dan sedikit perang mulut, semuanya bakal berlaku tak lama lagi. Selepas pemergian Ismet Ulam Raja, 3 orang anaknya, Abdul Wahab, Abdul Wahid dan Abdul Wahab, berkumpul di rumah pusaka untuk membahagikan harta peninggalan. Maka bermulalah satu kisah yang penuh dengan drama, tamak dan sedikit sentuhan lawak orang kaya. No, lawak pun ada darjat. Memandangkan kesemua orang ada di sini, aku sebagai anak sulung, aku akan agihkan harta peninggalan ayah. Jadi Abdul Wahid, aku akan serahkan RM 40 juta. Banyak. Terima kasih bang. Lepas tu aku pula akan dapat kesemua ladang, kebun-kebun estate, kilang dan rumah-rumah sewa. Kesemuanya akan menjadi milik aku. Lepas tu, aku dapat apa? Engkau, Abdul Wahab, aku bagikan rumah pusaka ini kepada engkau. Rumah peninggalan ni hampa semua dapat berpuluh-puluh juta. Aku rumah ni tak tahu boleh tahan sampai bila. Hampa memang baik. Dengar je cakap abang. Abang memang tak adil. Berlaku di luar rumah besar milik Rokiah Ranggasari. Dia duduk termenung, mata pandang jauh, duk fikir pasal perniagaan dia yang makin lama makin merosot. Hutang yang banyak dan orang yang mai pun makin lama makin kurang. Dia tak berseorangan. Di hadapan dia ada Kalsum, penasihat setia yang licik dan banyak hilah. Dengan nada lembut tapi penuh muslihat, Kalsum pun bagi cadangan. Dia pi suruh anak-anak penrokiah guna kecantikan depa untuk menggoda anak-anak Ismet Ulam Raja. Hajatnya nak bolok harta pusaka depa tu. Rokiah dengar pun senyum sipi. Lagu macam setuju je dengan rancangan yang licik. Perniagaan aku lah ni semakin merosot lah. Hutang pun banyak. Pasal orang yang mai pun kurang. Bos, saya ada satu cadangan. Bukankah Ismet Ulam Raja baru je meninggal? Lepas tu, dia mesti tinggalkan banyak harta dekat anak dia. Ya, aku tahu. Macam mana kalau kita suruh anak-anak bos pikat anak Ismet? Lepas tu, mesti harta mereka akan menjadi milik bos. Macam menarik. Tapi macam mana caranya? Macam mana? Macam mana kalau kita suruh anak-anak bos pikat 3 Abdul tu? Lepas tu, kita buat perjanjian dengan mereka. Iaitu, kalau mereka marah selepas nikah, semua duit mereka akan dirampas dan mereka akan tak ada duit. Wow, idea hang memang bagus. Lepas tu, anak-anak parokiah percayalah pikat hati 3 beradik anak Ismet Ulam Raja tu. Lepas tu, Abdul Wahab dengan Abdul Wahid pun mai jumpa Rokiah. Minta restu lah konon nak menikah dengan Hamidah dengan Rafidah. Hamidah, Rafidah, Gasidah. Makna hang pi pikat 3 Abdul kat kedai depa. Hamidah hampi pikat Abdul Wahab. Rafidah hampi pikat Abdul Wahid. Gasidah hampi pikat Abdul Wahab. Gunakanlah kecantikan hampa untuk pikat depa. Okey, Mak. Tapi Cik tak mau. Cik benci dengan Abdul Wahab. Jangan bantah. Perintah mak mutamat. Bos, Abdul Wahab dan Abdul Wahid dah mai. Okey, bagi depa masuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Oh. Mana dia Abdul Wahab? Oh, Abdul Wahab. Dia telah pun putus saudara dengan kami. Dia miskin dah dia tu. Oh. Apa hajat hampa dua main sini? Ni nak abang main ni. Kami berdua ni berkenan sangat dengan anak puan ni. Betul. Hamidah dan Rafidah. Ya. Jadi, kami ni nak memperisterikan lah anak puan tu. Boleh, apa salahnya. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya hampa dua tak boleh marah. Kalau hampa dua marah, hampa tak ada duit. Macam mana? Setuju? Tak ada duit. Kalau macam tu, ya kami bincang dulu lah. Macam mana? Payah juga syarat dia ni. Kalau kita marah, nanti harta kita, duit kita semua kena ambil. Hang jangan jadi bodoh Abdul Wahid. Kita takkan marah mereka. Kita kan sayang mereka berdua. Mereka berdua sayang kita. So kita takkan marah. Habis itu lagu mana? Setuju, jangan takut. Kita sign. Kita sign lah. Okey, jom. Lagu mana? Setuju? Kalau macam tu, kami dua setuju. Kalau hampa dua setuju, boleh tanda tangan. Akhirnya, mereka pun menikah. Abdul Wahab dengan Hamidah. Abdul Wahid pula dengan Rafidah. Masa tu lah bermula episod duka dua Abdul tu. Kiranya, lepas akad nikah tu, jatuhlah maruah, jatuhlah dompet, jatuhlah juga ego. Maka, bermulalah kejatuhan dua Abdul, Wahab dengan Wahid. Tergolek dalam rumah tangga yang mereka sangka syurga. Rupa-rupanya ujian dunia. Alahai. Hampa dua jangan lupa apa yang aku habak. Baik, Mak. Bos, Abdul Wahab dengan Abdul Wahid dah balik. Assalamualaikum. Okey, pi sambut laki hampa dua kat pintu. Pi. Duduk. Hamidah, Rafidah, mainlah makan sekali. Mai. Tak boleh. Kan kat rumah ni ada undang. Kalau suami makan, isteri kena jadi pelayan. Wow. Kalau macam tu, undang-undang syurga namanya. Tak boleh makan lagi. Ambil bau je dulu. Ambil bau. Dah bau? Okey? Hai. Awak angkat low ni. Inilah undang-undang. Ini undang-undang nak kasih ke buluk. Sabar bang, sabar. Hai, macam marah je. Tak. Lawak saja. Bos, saya rasa malam ni mereka mesti marah. Malam ni dua-dua duk marah tak sudah-sudah. Abdul Wahab dengan Abdul Wahid tengah duk bincang kat beranda. Suara pun makin naik nada. Depa duk bebe pasal undang-undang rumah tangga yang Porokia letak. Abdul Wahab dan Abdul Wahid pun marah lah. Bang, lagu mana ni? Makan tak boleh, suruh ambil bau je. Pidok sama tak boleh. Lagu mana kita nak buat ni? Hang relax dulu. Kita tengok dulu permainan dia malam ni macam mana. Rafidah! Oh, Rafidah! Takkan nak bagi abang tidur kat luar malam ni kot. Apa ni duk bising-bising ni? Mak, ni undang-undang apa semua benda ni? Undang-undang mengarut. Jadi apa dua marah lah
Bukan saja kami. Siapa saja yang duduk dalam situasi kami ni mesti marah. Ya, memang kami marah. Dah lah tua, tak sedar diri. Nak mampus. Oleh sebab hampa dua marah, jadi semua harta hampa ada dekat aku. Jadi mulai hari ni, hampa tak ada duit. Ha, padanlah muka depa dua. Itulah. Siapa suruh marah? Tak pasal-pasal duit tak ada. Pada satu malam, Abdul Wahab termimpi arwah pak dia. Dalam mimpi tu, pak dia habaq. Kalau dia nak tolong abang-abang dia kena menikah dengan Qasidah. Lepas tu, bapak dia pesan lagi, suruh pergi jumpa dengan Tuan Sulaiman. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Apakah Tuan anak Ismail Ulam Raja? Ya, saya Abdul Wahab, anak Ismail Ulam Raja. Bolehkah saya tengok pasport Tuan? Betul. Tuan adalah Abdul Wahab. Sebelum almarhum Ismail Ulam Raja meninggal, dia meninggalkan harta kepada Tuan. Harta? Tapi Tuan, harta saya semua abang saya dah ambil. Oh, yang tu harta dalam negeri. Tapi harta ni adalah harta yang di luar negara. Ada di Saudi Arabia dan Afghanistan. Berapakah harta-harta itu? 150 juta. Kalau Tuan nak urus sendiri atau Tuan masih nak bagi saya pegang pun boleh. Kalau macam tu, Tuan uruskanlah harta tu. Tapi boleh tak saya nak pinjam dokumen-dokumen tu, Ustaz? Okay. Terima kasih. Lepas dapat keizinan dengan Tuan Sulaiman untuk meminjam dokumen-dokumen tersebut, Abdul Wahab pun pilah jumpa Puan Rokiah. Assalamualaikum Puan Rokiah. Waalaikumsalam, Abdul Wahab. Sila duduk. Apa hajat datang kemari? Sebenarnya Cik datang nak nikah dengan Qasidah. Tak boleh. Hang tak setara. Ha, Puan jangan tengok saya sebelah mata. Saya ni lebih kaya daripada Puan. Lebih kaya daripada Abdul Wahab dan Abdul Wahid. Kalau tak percaya, ni bukti dia. Harta Ismail di luar negara? Wow! Kalau lagu ni, hang boleh menikah dengan aku. Tapi dengan satu syarat, hang tak boleh marah dan hang tak ada duit. Kalau lagu tu, Cik pun ada syarat. Kalau Puan marah, Puan tak ada duit. Saya setuju. Okey, hampa semua. Hari ni Puan Rokiah nak bagi sedekah. Hampa ambil je apa yang hampa nak. Ambil. Hello Mak, lekas balik. Ada penceroboh masuk rumah. Alamak, barang aku! Pasal apa bos? Jom kita pergi tengok. Abdul Wahab. Apa yang ada buat ni? Sabar bos, sabar. Sabar bos. Cik bagi sedekah, Mak. Oh, sedekah barang aku. Mak marah ke? Dah tak marah. Ambil. Bengkak aku, bengkak. Tengok tangan aku kepak dah ni. Awet, bos demam ke? Dah aku duk tahan marah ni. Semua sebab Abdul Wahab. Sabarlah bos. Mak panggil Cik ke? Awak mak duduk kat lantai ni. Nak baca doa selamat ke? Dah tengah fikir apa nak jadi lagi ni. Buat tangan mak getak. Marah ke? Bukanlah Hai ni sebab sejuk. Oh, sejuk ke? Tak apa, nanti Cik panggil doktor, no? Ya ke? Baiknya. Mak marah ya. Ya, aku marah. Hang pergi berhabas. Get out! Okey, oleh sebab mak dah marah, jadi mak dah tak ada duit. Semua harta mak dapat kat Cik. Alamak.
Abdul Wahab tolong keluarga dia, keluarga Rokia. Puan penasihat tak? Assalamualaikum. Salam. Dah, jom balik. Assalamualaikum. Dah, jom balik. Assalamualaikum. Apa order je ikut pelik. Terima kasih. Hang, orang tua? Join kat aku. Abdul Wahab. Ha? Tinggal? Abang nak ikut aku bang kau. Wow. Wow, jangan tinggal aku bang. Tak ingin aku. Bos. Bos, tolong bos. Bos. Lepas Abdul Wahab tolong keluarga dia dengan keluarga Puan Rokia, dia pun agih-agih harta dia bagi kat dua abang dia dengan Puan Rokia. Okey, sekarang cik nak abang satu syarat. Apa syarat dia? Sekarang semua harta pak dan mak kita cik yang punya. Tapi cik bagi hampa 2 orang separuh. Ini tidak adil. Aku dengan dia dapat separuh je, padahal hang tu bongsu. Aku ni bukan adik hang dah bala. Aku ni tuan rumah. Separuh pun separuh lah. Sekarang hampa sign. Ya bang, cik nak minta maaf sebab kasar dengan hampa berdua. Cik kasar sebab nak bagi hampa sedang dan nak cari keadilan. Maafkan abang juga, Abdul Wahab.
Abang pun minta maaf Abdul Wahab. Abang janji abang takkan tamak lagi. Ya. Terima kasih abang-abangku. Dan untuk mak pun cek bagi separuh juga. Sign. Baiklah, Abdul Wahab. Terima kasih. Mak janji akan berubah lepas ni. Tada. Lah ni habis dah lah perjalanan dua buah keluarga. Itulah cik nak abang. Jangan duk sombong. Jangan tamak. Jangan duk tengkak. Gaduh adik-beradik. Jaga hubungan baik-baik sama keluarga. Nak buat apa-apa, kena fikir dulu. Jangan mudah tertipu. Dan sentiasa bersikap adil. Hai, nama saya Nur Syamina binti Muhammad Syamsul sebagai mak mertua dalam filem ni. Hai, saya Fikra binti Kamarudin sebagai puan penasihat. Hai, saya Nak Kisna binti Muhammad Nusli sebagai Hamidah. Hai, saya Nurul Natasha Nasrul binti Amrul sebagai Rafidah. Hai, saya Nur Fatira Badani binti Hafiz sebagai Kasidah dan Sulaiman. Hai, saya Muhammad Faris bin Uzir sebagai Abdul Wahab. Hai, nama saya Muhammad Rashid bin Muhammad Rosli sebagai Abdul Wahid. Hai, saya Muhammad Ilmi bin Zuri sebagai Abdul Wahab. Kami daripada grup 3 It's a wrap!